Sementara itu, rang undang-undang kedua yang diluluskan iaitu RUU Kanun Tanah Pindaan 2025 dibacakan Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan. Beberapa perubahan ketara diperkenalkan ke atas undang-undang sedia ada. Pindaan itu bertujuan memperkemas pengoperasian, memperkukuh penguatkuasaan dan memastikan sistem pengurusan serta pentadbiran tanah dilaksanakan dengan lebih cekap. Selain itu, Seksyen 32A telah disemak semula dengan memperluaskan skopnya. Ia berkaitan keperluan pelesenan yang sah untuk aktiviti pengeluaran, pengambilan dan pengangkutan bahan bantuan dalam negeri yang sebelum ini hanya meliputi pengambilan. Menyokong pindaan RUU itu, Adun Tupong Datuk Fazruddin Abdul Rahman berkata, ia dapat mengatasi isu kekeliruan dan kelewatan pentadbiran yang berlaku sebelum ini serta membuka ruang yang lebih jelas kepada individu atau pertubuhan yang ingin mewakafkan tanah demi manfaat masyarakat. Adun Darul Syafi'i Ahmad berkata, pindaan terhadap RUU itu merupakan langkah penting dalam usaha memodernkan sistem pengurusan dan pentadbiran tanah di Sarawak. Manakala Adun Pelagus Wilson Nyabong berkata, pelaksanaan sistem digital memberi otoriti undang-undang yang lebih jelas dalam merancang dan mengawal pembangunan tanah secara mampan.